the night market in Perth, Australia. Kan kita dah sampai dekat Pinnacles Desert Discovery. Untuk masuk sini kena bayar $17 satu kereta. Tapi korang akan dapat free entrance to Yan Chep National Park. On the way balik boleh singgah nak Yan Chep National Park, free entry. Kalau tak kena bayar $15. Daripada sini kena berjalan lalu walking trail ni. So last semua orang akan parking sini kena jalan. So kita tengoklah jauh mana kita kena jalan hari ni. Let's go. Let's go. Ya. Sampai di The Pinnacles. Kita sudah sampai dekat on the way walking trail untuk ke The Pinnacles Desert. Hah? Panas. Sejuk. Nampak dah sih. Kata kita jalan. Ya. Okay. We have to walk
1.2 kilometers. Kita tak sampai pun 1.2 kilometer. Sampai dah ke mana? Pinnacles. Oh, gede. Pinnacles view. Kita di mana? Padang pasir. Padang pasir saya unta. Aku nak jalan lagi 1.2 km. Macam 500 meter pun tak sampai. Kita tahu dah sampai. Okay, walking trail dekat dalam ni yang luas. Nah, sejarah The Pinnacles View. Ni kawasan ni dalam 30,000 tahun dulu dah terbentuk limestone formation. Yeah. Please do not climb, sit or stand on the pinnacles. Oh, sit. Sit also cannot, but we already sit ah. Wow. Beautiful scenery along the way going back from the Pinnacles Desert. Tu pantai tak tahu pantai apa. Mak influencer, fotografer kita. Tu siapa-siapa yang datang ke Perth, Pinnacles ni adalah tempat yang wajib datang sebab hanya ada di Perth sahaja. Tak ada di tempat lain. 2 jam 30 minit daripada Perth City Centre. Okay, lepas ni kita akan ke mana? Lepas ni kita akan ke Yantrap untuk melihat kangaroo dan koala. Ya, jika dijumpai. Kelihatan seorang pakcik di hadapan sudah keletihan kerana asyik mengambil gambar. Jadi itu saja untuk hari ini. Gallery The Pinnacles. Dusk to dawn. As the heat of the day eases, the desert comes to life. First flight, the animal mostly returns to their highways, but tracks in the sun portray their nocturnal adventures. So sini ada all the history of how the Pinnacles are formed. Adalah from dari binatang-binatang yang mati lah. Sebenarnya dia daripada binatang-binatang yang mati punya tu lah. Yalah, daripada tengkorak-tengkorak binatang. Ajuma is reading a history. Poor soil and poisonous plants limited colonial settlement on the coastal plains near the Pinnacle Desert. And a good shop. Everything is very near to each other, so senang. Kalau tak ada raja banyak
jauh sangat. Sekarang kita dekat Yanchep National Park. Nak cari kangaroo. Dia banyak gila trail dan besar gila. Aku tak tahu kangaroo dekat belah mana. Dari Kuala dah jumpa 3. Aku rasa kangaroo dia lepaskan dekat area sini. So korang kena mencari lah sendiri kangaroo. Koala. Tak boleh zoom bro. Dia pun seekor pun. Koala tak nampak. Tengah tidur kat atas. Bagaimana perasaan anda berjumpa koala? Kena ni menggunakan binocular. Satu je koala ada satu taman ni. Sekarang kita dekat Two-Way Rocks. Tapi dekat bahagian Bay Harbour. Dalam 15 minit daripada Yanchep National Park. Cantik tapi kecil je lah area dia. Sekarang kita di mana? Boleh pergi patah Lena. Ada kata-kata. Tu, cuba. Oh, tengah nampak macam comel. Pada tak boleh berhenti depan. Kita nak try pergi bahagian pantai ni. Sebenarnya ni tersalah ni. Kita teruskan je lah perjalanan. Setelah hampa tak menjumpai kangaroo kerana datang pada waktu yang salah. Akhirnya kita mengubat hati yang luka ke pantai Two Rocks. Apa perasaan anda telah tidak dapat menjumpai kangaroo di Yanchep? Kecewa. Kita akan cuba lagi sekali pergi Yanchep National Park. Sebab kangaroo cuma keluar pada waktu pagi dan juga mid late afternoon saja. Di sana. Comel juga ambil gambar sini. Alah, apa kita dah keletihan. Kita teruskanlah menggunakan segala tenaga dan kudrat yang ada. Batu besar Lena kot. Sekali lagi. Two Rocks Beach. Two Rocks Beach. Two Rocks Beach tu macam nama dia lah sebab ada dua batu besar. Satu belah sini tau. Satu belah sana. Nak pandai lah cari sendiri. Pasir ni memang colour putih. Hey. Anjir di sana. Di sini. Ui, sejuknya. Nampak macam panas. Oh, betul lah tu. Cool, let's go. Aduh. Pedih guys mata. Masuk pasir. Wah, cantik. Inilah pantainya. Sebelah sini banyak apa.
Macam dah rasa pening. I macam dah start pening. And then I perasan time tu I macam dah start ngantuk.